First, korang kena iris dulu bawang merah, Iris dulu bawang merah, cili padi cili padi. dan juga bawang putih. Iris dia nipis-nipis. Untuk bawang putih ni, korang kena gaul bersama belacan yang telah dibakar. Saya tak bakar, belacan ni dah keras bang. Nanti dia hangit kalau bakar. Tips dia, korang kena guna minyak kelapa. Saya ada santan bang. Letak minyak sikit. Kanan korang masukkan bawang merah, Masukkan bawang merah. masukkan bawang putih yang dah digaul bersama belacan, Masukkan bawang putih tadi. and then season dengan ajinomoto dan juga sedikit garam. Garam. Aji. Kacau dia sikit sampai dia sedikit garing, masukkan cili padi merah. Masukkan cili padi. And then kacau perlahan-lahan sampai dia kering, dia crispy macam ni. Bang, saya dah usaha bang, dia tak nak garing. Tada! Asyap! Sambal fail, tak jadi. Bawang ni dia tak crispy, dia jadi caramelize, lembik. Tapi tak apa, kita rasa dulu sedap ke tak. Test rasa sekejap. Bang, sambal tak jadi pun sedap bang. Ni kalau buat betul-betul ni lagi ke langit ni bang. 7,5/10. Sedap bang. Okay guys, cuba lagi.